Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan jadi mungkin Allah Ta'ala. Okay, apa itu ilmu isapan nafas? Ilmu isapan nafas ni satu kaedah. Okay, satu kaedah yang mana kita boleh menarik sukma seseorang. Itu sukma dia semangat lah. Menarik semangat seseorang tu untuk kita nak bagi nasihat pada dia, kita nak bagi nasihat, kita nak bagi teguran. Mungkin kadang-kadang kita nak bagi nasihat cara berdepan kan. Cara berdepan mungkin biasalah manusia ni, bila kita nak bagi nasihat, dia rasa dia pandai, dia rasa dia betul. Kalau kita nak tegur dia, dia rasa dia betul. Bila kita tegur dia, dia rasa alah kau ni apa hal ni, akulah kau jangan kau sibuk, kau sendiri pun banyak salah. Dia kan macam tu kan, dia kan kata macam tu. Sedangkan kita nak betulkan apa yang tak betul pada dia, kita ingat ikhlas, tapi kadang-kadang disalah fahamkan oleh seseorang tu lah. Kadang-kadang ada untuk teguran, kita nak tegur dia, awak ni tak betul sebenarnya gini, kita kadang dia marah pada kita. Jadi kita nak elakkan daripada berlaku gitu, maka ada satu kaedah yang Ustaz dapat daripada guru Ustaz, itu kaedah kita tarik sukma dia, tarik sukma dan kita memberi teguran dia secara ghaibiah. Okey, untuk teguran boleh, untuk nak bagi nak kita teguran, nak bagi nasihat, nak bagi pengajaran, nak bagi, bahkan kalau musuh kita nak bagi dia takut pada kita, gerun pada kita, kalau musuh yang lebih itu lagi, kita boleh sampai pada ancaman, kita boleh ancam dia. Kau jangan contoh Ustaz, kau jangan kacau si anu tu. Kalau kau kacau, jaga kau, lebih kau gitulah. Tapi Ustaz jarang, bukanlah Ustaz tak pernah lakukan perkara itu. Tapi untuk bagi nasihat tu banyak kali Ustaz lakukan. Ada satu kes tu, satu makcik tu daripada Kota Baru, dia datang jumpa Ustaz. Masa tu klinik Ustaz di Kota Baru, dia datang pun Ustaz, dia kata Ustaz nak lari pada rumah. Jadi tolong Ustaz, ayah dia dah start demam dah. Jadi Ustaz pun macam mana, dia bagi gambar anak dia apa semua. Ustaz tarik sukma, sakit semangat anak dia tu, dan Ustaz memberi menyampaikan maklumat yang ayah dia sakit. Alhamdulillah tuan semua, lebih kurang dalam masa 2-3 hari tu dia pulang. Mesej ni sampai kepada anak dia. Ini sebenarnya kita tujuanlah untuk menyampaikan mesej pada dia. Jadi kaedah ni adalah kaedah yang memang mudah semua. Ustaz kena ajar tuan-tuan, memang mudah dan tak payah. Ada beberapa kaedah yang payah Ustaz ada, tapi payah tuan semua untuk nak tarik sukma dengan bacaan yang panjang, dengan ayat-ayat anda harus hafal. Kaedah ni Ustaz, tuan-tuan tak perlu hafal. Kaedah ni, ayat ni tuan-tuan semua tahu. Tuan-tuan yang gunakan dalam sembahyang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, adakah pernah berjaya? Ustaz sendiri pernah berjaya. Banyak kali dah Ustaz buat, bukan sekali dua, banyak kali Ustaz buat. Masa Ustaz kerja di Kelantan dulu, dan dengan Ustaz ada buka, Ustaz bos Ustaz panggil Ustaz kerja dengan Ustaz, buka pusat lawatan, pernah cucu dia berlaku gitu, Ustaz tarik. Dan pada orang lain pun terjadi. Ada satu datuk, Ustaz nak mencerita siapa datuk dia tu. Satu hari tu Ustaz adakan modul di Gombak. Di Gombak Ustaz adakan bengkel macam ni, dah adik ke depan. Bila dengarkan modul macam ni, bagi dia tertarik untuk nak belajar ilmu macam ni. Dia datang, selepas semua orang balik, dia datang jumpa Ustaz. Ustaz, adik angkat saya dah 5 tahun keluar pada rumah kami dengan perasaan merajuk. Mungkinlah ada yang merajuk tu dengan perasaan merajuk, tidak berhubungi kami, lama tak berhubungi kami, dan kami putus hubungan dia. Saya cari merata-rata tak jumpa. Jadi insya-Allah, adakah dengan kaedah menarik sukman ataupun dengan hisapan nafas ni boleh menarik adik saya? Ustaz kata, saya beristinsyak. Insya-Allah, kalau Allah Taala berbetul dengan apa yang Allah Taala dah tentukan, insya-Allah akan dapat. Dia kata, Datuk balik, Datuk buat je lah. Dan kemudian selebihnya serah kepada Allah Ta'ala. Wa ufawidu amri ila Allah. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Jadi dia pun balik, dia balik. Kaedah-kaedah yang setelah Ustaz ajarkan, dia implement. Dalam masa yang tak lama Ustaz, dah seminggu lebih kita lah, dia WhatsApp dia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ni Datuk sekian. Dia beritahu, Alhamdulillah Ustaz, adik angkat saya, dia terima mesej yang saya hantar tu. Tinggalkan dia rasa teringat dia, terus dia hubungi saya. Saya siap masa tarik sukma dia, saya siap masa memberi maklumat kepada dia, menyampaikan maklumat pada sukman itu, saya siap bagi nombor telefon, dan dia dapat catat nombor telefon. Ni dah tuan semua. Ni bukan satu benda ajaib tuan semua, bukan satu benda menggunakan jin khaddam, tak ada tuan semua. Ini benda dia menggunakan kaedah yang mudah semua. Kita yang tak tahu ni, kita rasa payah. Bila kita dah tahu, akan mudah bagi kita untuk kita lakukan sesuatu kalau kita ada ilmu. InsyaAllah bagi anda, contohlah bagi anda yang anak yang jauh, duduk di England, duduk di Amerika, duduk di New Zealand, Switzerland, atau duduk di Kelantan ke Johor pun dah jauh dah sebenarnya ni. Kita nak sampaikan mesej pada dia apa semua boleh. Ataupun ada orang yang
yang kita nak tegur dia duduk pejabat kita, ataupun orang kampung kita nak tegur dia tapi kita tak berani nak tegur depan, takut nanti dia marah, timbul kemarahan, timbul nanti kecoh ni. Jadi kita boleh gunakan kaedah ni untuk memberi nasihat pada dia. Bahkan kita boleh melemahkan musuh kita, boleh melemahkan musuh, nak mencederakan, ustaz tak cerita lah, tapi boleh melemahkan musuh, boleh menakutkan, boleh menggerunkan musuh. Jadi kalau tuan-tuan nak menguasai ilmu ni, insya-Allah tuan-tuan banyak manfaat. Sebenarnya bukan setakat itu saja, banyak manfaat bila tuan-tuan ikuti bengkel ustaz pada hari Sabtu ni, insya-Allah anda akan dapat banyak maklumat tentang kaedah bagaimana kita nak menarik sukma orang ni menggunakan kaedah ilmu hisapan nafas. Jadi tuan semua, di samping tu tuan semua, di samping tu ustaz akan bagi satu bonus pada anda semua. Satu bonus iaitu, apa dia bonus tuan semua? Iaitu bonus wang bawah sejadah. Sesiapa yang memiliki ilmu ni, mempelajari ilmu ni, anda juga akan dibekalkan itu amalan wang bawah sejadah. Wang bawah sejadah ni bukan ajaib, bukan jin yang datang apa semua, bukan inilah, bukan semua ini merupakan tamsilan saja. Tapi ada orang tanya ustaz. Mesti ada orang tanya. Mungkin tuan tak akan tanya ustaz, dia akan tanya, ustaz pernah buat ke? Jadi ke? Okey, alhamdulillah. Setakat ni ustaz buat. Bila ustaz buat? Pada tahun 2014 ustaz buat. Wang berzadah. Ustaz terima dari guru ustaz. Ustaz ni perangai ustaz macam tu. Bila ustaz terima satu amalan dari guru, ustaz buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh tuan semua. Buat sungguh-sungguh ni. Dia alhamdulillah tuan, ada wang bawah sejadah. Ada wang bawah sejadah. Banyak mana nanti ustaz terangkan dalam bengkel. Ustaz tak bercerita kepada anda semua. Dan sehingga sekarang tuan semua ni, sekarang ni rezeki ustaz setakat ni lah, bukan sebab benda tu dan semua, sebab Allah nak bagi sebenarnya, tapi hasil pada usaha kan Allah Taala bagikan, hikmah Allah Taala bagikan. Amalan ini adalah untuk menghadirkan, mendatangkan rezeki pada ustaz. Alhamdulillah setakat ni tak putus rezeki tuan semua. Kalau setakat kita kadang-kadang bila rezeki dah menurun sikit, ada naik balik, turun sikit, tak ada sampai turun sampai terduduk, tak ada lah. Setakat ni lah tuan, setakat Allah Taala bagilah, dan setakat ni itulah hasil pada amalan wang bawah sejadah. Jadi kalau anda ingin memiliki wang bawah sejadah, insya-Allah ni bukan mistik dah semua, bukan mistik. Bukan mistik. Kalau tak anda belajar, insya-Allah bagi ustaz akan terangkan kaedah-kaedahnya wang bawah sejadah ni, insya-Allah. Bagi tu ada orang tanya ustaz, adakah ilmu hisapan nafas ni adalah kesinambungan daripada ilmu nafas perisai? Bukan, dia tak sangkut paut. Dia tidak sangkut paut dengan ilmu nafas perisai, tidak sangkut paut dan semua, dan tidak sangkut paut dengan 4 nafas yang ustaz ajar tu. Tapi cuma di sini ada beberapa kaedah ustaz akan ajar. Kaedahnya menggunakan nafas juga dan semua. Kaedah menggunakan nafas juga, dan juga tuan semua untuk memiliki kalau anda ingin memiliki amalan wang bawah sejadah, insya-Allah tuan-tuan boleh join. Berapa banyak ilmu yang ustaz boleh, berapa pengetahuan yang boleh, ustaz akan sebut sampai pada anda semua, insya-Allah. Jangan lupa daftar awal untuk dapatkan. Tempatnya memang terhad tuan semua, tempatnya memang terhad untuk anda semua. Ustaz takut nanti kalau anda lambat, nanti bila dah cukup kota, admin akan tutup penyertaannya. Jadi kalau boleh awalkan, insya-Allah. Ustaz harap murid ustaz semua yang mana menonton ni, mungkin anda ni teruja untuk dapatkan ilmu ni, maka cepat-cepat daftar, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Kita jumpa pada beberapa hari berikutnya. Ustaz akan adakan iaitu beberapa sembang-sembang sebelum mungkin